Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, selamat pagi Okey, jumpa lagi dengan saya Hamdan Lawi yang berada di pangkalan Taman Haji Siti Fatimah Salim. Hari ini macam biasa sahabat, kita ke sungai dan semalam saya dah pasang perangkap. Lepas tu pagi ni kita tinggal pungut hasil air pun dah jauh kering dan sahabat saya pun dah turun tu. Tu nampak cahaya lampu je. Ni saya nak empet tak boleh sahabat sebab air dah sampai jauh kering. Hari ni kita pungut udang mati sahabat. Sebab saya satu buah je yang turun. Adik saya pun belum turun lagi. Semalam dia cakap nak turun tapi dia tak turun. Mungkin di tempat saya tempat dia sana tu hujan lebat, jadi dia tak dapat datang semalam. Okey, mudah-mudahan saya ada rezeki nanti. Okey, saksikan saya story yang mantap sahabat. Sangat tu tak ada Ha? Udang yang kecil tu tak ada. Itu udang yang kecil dah tak ada lah. Udang dah ada tu. Tak ada, tak ada. Ada dah tak buat pepu. Tahu lah udang yang tak bawah. Pertama macam tu. Kita cuba kat gate je gitu. Ha? Kita cuba kat gate. Apa dia? Kita cuba lari kat gate tengok. Itu apa? Tapi tak boleh tarik lambat kalau kat situ. Itu kena dari awal. Betul sekali. Ya, sekarang dah 7 lebih lah. 7. Dah kena jalan. 7 jam lagi tak? Tengok jam yang biasa.
dia nak ambil. Jadi Dia akan di sini. leceh sikit. Leceh. Dia lambat. Okey, alhamdulillah kita dah siap pungut Tapi hari ni rezeki tak berapa ada sahabat Ada tak banyak, lebih kurang dalam anggaran saya dalam 2 kilo je. Okey sahabat, ikan belanak pun ada sikit. Cuma tu je lah untuk saya tunjukkan untuk hari ni. Ni dia. Lebih kurang dalam 2 kilo sahabat Sudah mati sahabat. Tu ni ada ikan belanak sikit. Belanaknya besar-besar sahabat boleh tahan jugalah. Ni. Okey. Itu saja. Sahabat saya pun dah siap ni. Jadi kita nak beransur balik lah. Mungkin hari ni kita akan ke bawah lagi lah. Anggaran saya mungkin udang dah lepas ke bawah sebab air terlampau tawar sahabat Jadi kita hari pertama ni kita tak dapat nak agak kawasan mana. Lagipun hari pertama ni tempat belum banyak yang kering sahabat. Sebab ini terlampau tempatnya tinggi. Jadi kita masuk sini dululah. Mudah-mudahan esok kita ada rezeki. Okay, dengan itu akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sahabat. Okay, bye bye.